Ramai orang cakap aku tak ready lagi lah nak kahwin. Tapi tahu tak, jodoh tu kadang-kadang datang bukan masa kita dah ready, tapi bila kita perlu jadi ready. Ada pasangan yang saling bantu, sama-sama belajar, sama-sama grow. Kita ni nak cari jodoh, kita tak perlu jadi orang yang paling sempurna dalam dunia ni untuk cari pasangan. Tapi jodoh yang tersedia untuk kita tu, dia melengkapkan setiap lompang-lompang, kekosongan yang ada pada diri kita ni. So kalau dalam hati tu dah mula rasa nak ada seseorang menemani hidup kita, siang dan malam, mendengar cerita kita, boleh bermesra-mesra secara halal dengan kita, itu tanda Allah sedang bagi tahu kat kita yang kita ni memerlukan pasangan hidup. Fitrah manusia berpasang-pasangan. So buka peluang, buka ruang untuk kenal siapa-siapa yang nak kenal kita. Pastikan kita ada kriteria kita ada standard yang kita nak. Tapi janganlah terlalu besar sangat kriteria tu, terlalu tinggi sangat sehingga ia menjadi dinding ataupun bumbung yang menyekat kita untuk keluar daripada kehendak kita yang kadang-kadang tu melampau. Boleh kenal hari ni, kalau tak tahu nak kenal kat mana, join Tijana.my, mulakan sesi perbualan dekat sana. Sebabnya kita kenal hari ni bukannya nak kahwin esok. Kita ambil masa untuk ta'aruf, ambil masa untuk kenal secara face to face, ambil masa untuk kenal keluarga. Macam step kat luar sana lah, cuma titik pertemuan je dekat dalam Tirjana.my. Kenal dulu, sama-sama matang dalam ta'aruf, biar tenang. InsyaAllah Allah akan pemudah dan juga lancarkan. Seandainya anda belum ada calon lagi, jom ke Tirjana.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia yang mengumpulkan individu bujang, duda dan juga janda seluruh Malaysia. So anda boleh tengok kat sana, ramai sedang mencari jodoh. InsyaAllah apabila anda orang yang baik, ada seseorang yang baik, yang jujur sedang menanti anda. Tirjana.my.